Apa orang fikir hal aku lah. Hidup ni, janganlah kita terlalu fikir hal mulut orang. Kalau kita fikir kan, okay, aku nak bersukan, aku nak berlari dalam hidup aku. Okay, korang mungkinlah, korang ni mungkin berbadan besar kan. Mungkin korang, yelah, penampilan tak cantik, korang nak berlari depan orang pun malu, orang akan kritik, orang akan komen. Jadi, itu bukan problem sebenarnya. Korang korang buat dulu. Problemnya korang jangan fikir sangat hal orang. Korang keep going je. Mungkin kalau selagi benda tu tak kacau orang lah kan. Korang tak ada berlari-berlari, korang pergi langgar orang ke, korang buat prank ke kan, tiba-tiba kan. At least korang buat tu, korang berlari, korang habiskan lari kan, settle, korang caw balik. Jadilah korang pergi ganggu dia orang ke. Tu selagi benda tu tak ganggu orang, benda tu bagus, benda tu baik, korang buat je. Jangan nak fikir apa orang fikir hal aku lah. Apa orang akan bla bla bla. So benda tak akan habis. So benda tu tak akan terbuat kalau kita terlalu fikir hal orang. Korang buat je dulu. InsyaAllah nanti akan nampak result dia. Korang akan perbaiki kekurangan, kelopongan dan sebagainya. Faham tak? Okay. Korang kena buat dulu. Bye. Assalamualaikum.